Sejahtera dan selamat petang. Anda sedang mendengar Ramsey Sedikit, podcast santai tapi penuh ilmu tentang dunia masakan. Saya Zafran dan saya Sudarshan. Hari ini kita akan menyelami dunia kaedah memasak. Bukan sekadar masak ikut resepi, tapi cara memasak masakan itu berfungsi, iaitu teknik atau cara makanan disediakan menggunakan haba sama ada secara langsung atau tidak langsung. Terdapat dua jenis utama dry heat cooking, iaitu memasak tanpa air seperti menggoreng, membakar, memanggang, dan moist heat cooking, iaitu memasak menggunakan cecair seperti kaedah ini. Cecair seperti merebus, mengukus atau marinade. Setiap kaedah ini memberi kesan berbeza kepada rasa, tekstur dan kandungan nutrisi makanan. Jadi, jom kita faham lebih dalam, bukan sekadar ikut resepi, tapi faham cara masakan itu berfungsi. Weh bro, kau perasan tak? Sejak masuk kursus ni, aku dah tengok dapur macam arena Gusti. Semua teknik masak ada gaya sendiri. Serius babe? Dulu aku main belasah je masak. Sekarang baru tahu rupa-rupanya goreng pun ada jenis. Shallow dip semua cukup. Tapi bro, kau pernah rebus sayur sampai lembik sangat. Habis semua vitamin, bye-bye. Merebus kena kawal timing, baru rasa maintain sihat. Betul tu. Tapi aku lagi suka panggang lah bro. Kau tengok ayam panggang, masak slow, juicy gila bila potong. Rasa dia padu, sihat tu sihat. So, kalau kita tengok betul-betul, goreng, rangup dan cepat. Rebus, sihat tapi kena pandai jaga. Panggang klasik dan original. Rebus ni nampak senang, tapi seni juga. Contoh buat sup. Kalau lambat letak garam, rasa air kosong. Betul bro, dapur ni tempat seni, bukan medan sembrono. Masak dengan ilmu, baru pelanggan cakap fuh sedap gila chef. Bukan kenapa keras sangat ni. Aku rasa teknik ni macam skill dalam game. Bila kita tahu beza bila nak guna, kita jadi chef yang bijak, bukan chef ikut mood. Betul bro, sebab kita kena tahu kelebihan dan kekurangan setiap kaedah, baru boleh buat pilihan ikut keperluan. Nak sihat ke, nak rasa mantap ke, semua kena fikir. Bro, teknik memasak ini bukan setakat gaya je tau. Setiap cara memasak tu sebenarnya ada kesan pada kesihatan dan nutrisi makanan tu. Contohnya, goreng memang sedap tapi lemak tinggi. Rebus sihat tapi kena pandai kawal masa. Kesimpulannya, kaedah masak bukanlah susah. Kita perlu tahu peralatan yang sesuai, kawalan suhu, cara mengandungi dan bahan yang sesuai dengan kaedah. Selain itu, kita perlu ambil kira kebaikan dan kelemahan supaya makanan yang kita makan sihat dan berkhasiat. So, itu je sembang kita hari ini dalam Dua Ramsey Satu Dapur. Kau semua jangan lupa try semua kaedah memasak, goreng, rebus, panggang baru dapur tu ini. Jumpa korang next episode. Ingat, kalau tak reti masak, jangan give up. Semua chef bermula dari pegang senduk terbalik. Daripada kami, Ramsey Sedikit, Dua Ramsey Satu Dapur. Sekian, terima kasih.